Weh, hari tu aku try kutip hutang aku lah. Baru WhatsApp setengah jam, celaka kena block bro. Bro, dia buat macam aku ex dia je. Asal WhatsApp tanya hutang je, kena palau hidup-hidup weh. Weh, palau tu kira baca je bro, tak reply. Dia anggap aku ni setan lah, tak nampak beb. Weh, kalau jumpa luar muka dia pucat, pusing laju ke lain. Macam aku datang bawa santau weh. Bro, hari tu aku WhatsApp gambar api kononnya neraka lah. Bawa hadis sikit, tu yang koyak terbakar beb. Dia update Facebook, ayat terpaling mangsa lah. Sampai aku pula rasa macam penjenayah beb. Hutang ni dah lama bro. Dulu waktu pinjam, jantan kot. Sanggup buat muka kaki kunyit beb. Sekarang dah jadi pekasam hutang tu. Muka kunyit macam biasalah, upgrade jadi kaki kencing weh. Bro, dia bawa keluarga dia berseronok. Aku tengok rasa cemburu sangat sambil makan Maggi kari. Bro, nampak je aku senang. Kereta baru tu pun hutang bro. Oh, bukannya dapat sedekah free weh. Ekonomi tengah level lahanat, bisnes sangkut. Teringatlah muka-muka baru hutang tu beb. Bro, waktu aku awal berniaga semua lari. Dah senang. Macam monyet terhegeh-hegeh ajak lepak weh. Bro lah terdesak sangat dah. Aku mesej anak dia, mengacung hutang ayah dia lah. Weh, tak sampai sehari bro, dapat cash duit aku balik. Free add-on maki 7 keturunan lah kan. Bro ni ajaran sesat bro. Oh tapi terdesak kan. Dari bankrupt dalam kubur, ni kira okey lah ni.